Hari ini saya nak tunjuk tutorial cara penggunaan skuter elektrik. Pertama sekali, cara nak on skuter ni, tekan je butang ni 3 saat. Lepas dah on, tekan je butang ni sekali untuk buka lampu. Di handle sebelah kanan skuter ni, kita ada throttle. Di handle sebelah kiri pula, kita ada loceng, kita ada brake belakang. Mari saya tunjuk cara untuk lipat skuter ni. Pertama sekali, buka lock ni dan terus tolak. Dan terus tolak handle ni ke bawah. Dekat bahagian belakang ni, kita ada satu lock untuk handle. Macam ni lah keadaan dia selepas lipat. Okey, sekarang saya nak tunjuk cara cas skuter ni. Mula-mula sekali, masukkan charger 3 pin ni dekat wall plug. Okey, dekat bawah ni ada charging port. Masukkan je charger dia. Lepas dah on switch, di sini kita ada battery indicator. Kalau dah full, dia akan menyala warna hijau. So, itu saja untuk video tutorial kali ni. Jumpa lagi. Bye-bye.